Dengan penuh hormat mempersilakan Yang Berhormat Lim Kit Siang, Penasihat Parti DAP dan juga Ahli Parlimen Ipoh Timur. Dengan penuh hormat dipersilakan Yang Berhormat Lim Kit Siang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat dan bakal Perdana Menteri Malaysia. Datuk Seri Dr. Wan Aziza, Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Yang Berhormat Datuk Kamaluddin Jaafar, Setiausaha Agong PAS, Yang Amat Berhormat Tan Sri Khalid, Menteri Besar Selangor, pemimpin-pemimpin PKR, PAS, DAP, saudara-saudara dan saudari-saudari, salam sejahtera. Kita berkumpul malam ini untuk menyambut Hari Malaysia. Satu hari yang penting, satu peristiwa yang patut disambutkan di seluruh negara. Tetapi Barisan Nasional tidak mengakui betapa pentingnya Hari Malaysia. Sebab itu Hari Malaysia tidak diberi taraf satu hari national holiday. Inilah perbezaan antara Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional. Dalam satu kerajaan Pakatan Rakyat, Hari Malaysia akan menjadi National Public Holiday. Dan kita harap tahun depan kita bermula dengan Malaysia Day National Public Holiday. Oleh kerana sudah adalah satu kerajaan Pakatan Rakyat di bawah Perdana Menteri baru Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini kita pun berkumpul untuk lagi satu peristiwa. Oleh kerana satu peristiwa yang sedih. Hari Malaysia, Hari Merdeka Malaysia patutlah menandakan satu hari kemerdekaan yang tulen untuk semua rakyat Malaysia. Tak kira kaum, agama, wilayah. Tetapi dalam 3 hari ini kita lihat betapa zalim kerajaan Barisan Nasional dengan penangkapan terbaru di bawah ISA. Di bawah ISA. Boleh kata bahawa sehingga 3 hari dahulu masih ada ramai rakyat Malaysia yang menuahkan patutkah, munasabahkah kita ada satu perubahan besar dalam negara kita. Patutkah 16 September berlaku 916? Maukah 916你们要916吗？为什么你们要916？要变天，对不对？要不要变天？ Kita semua mau. Dalam bahasa Tionghoa adalah satu perkataan. 变天 ialah tukar langit. Sky change. Sky change. Barisan Nasional topple. Pakatan Rakyat timbul bangkit. Itulah sky change. Tapi sehingga 3 hari dahulu masih ramai rakyat Malaysia pun ada suarakan patutkah satu sky change, satu 916. Tetapi selepas apa yang berlaku dalam 3 hari ini, di mana kita lihat betapa zalim, betapa undemokratik, tidak adil,
kerajaan Barisan Nasional sehingga boleh menggunakan ISA terhadap Teresa Kok, Ahli Parlimen, Raja Petra Kamarudin dan pemberita Tinju Tan Hun Cheng. Ramai rakyat Malaysia yang adalah doubting Thomases, sama ada patutlah ada berlaku 916. Sekarang mereka percaya, mereka yakin patutlah berlaku 916. Oleh kerana kita ada satu kerajaan yang sangat-sangat korup, sangat-sangat arrogant dan tidak hormat the rule of law. Dan saya percaya esok saya tidak apa-apa teragak-agak bahawa esok Raja Petra, Teresa Kok boleh kembalikan kebebasan mereka kalau esok 916 berlaku. Oleh kerana satu kerajaan Pakatan Rakyat, keputusan pertama ialah membebaskan Raja Petra, Teresa Kok, Chandra Five dan semua penahan ISA. Semua di sini mau 916 bukan? Mau tak mau? Mau. Ya, tapi kita mau saja, tidak boleh memastikan esok boleh berlaku. Boleh berlaku, tak boleh berlaku. Kita dengarlah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kepada saya, apa yang mustahak bukan sama ada 916 itu berlaku esok atau lusa atau 10, 16 atau 11, 16 atau 12, 16. Tetapi apa yang mustahak ialah rakyat Malaysia, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira fahaman politik, kita bersatu bertekad mau perubahan politik yang besar di mana kerajaan Pakatan Rakyat boleh gantikan kerajaan Barisan Nasional. Inilah mustahak. Oleh kerana 6 bulan dahulu, inilah bukan keadaan semacam ini. Kalau 6 bulan dahulu ada tanya rakyat, sama ada mungkin berlaku sky change atau 916, ramai 90% atau lebih daripada 90%, sehingga 95% mereka akan jawab tak mungkin. Tak mungkin. Sekarang berapa peratus rakyat Malaysia percaya mungkin? Mungkinkah? Malam di sini 100% percaya mungkin dan mau berlaku. Inilah akan menjadi bab politik yang baru di Malaysia. Dan kita harap dengan pergerakan 916 yang mula dengan serius esok, kita boleh lihat satu Malaysia yang baru. Kita boleh lihat satu kerajaan Pakatan Rakyat dan pun seorang Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian, terima kasih.